Bila waktu terbaik nak menabung emas? Adakah waktu harga emas rendah dan murah? Tak sama sekali. Harga emas murah tu selalunya adalah harga yang sudah jadi sejarah pun. Tahun 2015, 1 gram emas adalah RM135. Murah jika kita fikirkan sekarang. Tapi pada tahun 2015 dulu, ianya tetap dikatakan mahal. So, waktu terbaik menabung emas adalah waktu kita ada duit. Kita menabung emas ni jangan ikut harga. Ramai orang tewas bila menabung emas ikut harga. Tewas yang macam mana tu? Tewas dengan emosi. Asyik tunggu je harga emas, tak turun-turun. Last-last, duit yang nak digunakan untuk menabung emas terguna di tempat lain. Last-last menyesal. Duit habis, gram emas tak bertambah. So, ingat pesanan saya. Kita menabung emas waktu kita ada duit. Itulah the best time. Dan jika nak menang dalam menabung emas ni, jawapannya istiqomah. Tiap bulan dapat gaji, kita alihkan sedikit kepada gram-gram emas. Nak saya bantu mulakan tabungan emas serendah RM100 sahaja melalui akaun Emas Gap di Public Gold. Boleh rujuk link di bio atau rujuk pin post cara mudah mulakan simpanan emas untuk daftar akaun secara percuma. Saya bimbing sebaiknya.